Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang untuk semua Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah. Sihat? So macam mana perjalanan datang ke Dewan program kita hari ini? Alhamdulillah. Tak adalah jam sangat cuti sekolah So alhamdulillah. Yalah time cuti sekolah ni ada orang kata sebab budak tak sekolah dia tak jam. Tapi apa pun dia bergantung pada certain kawasan lah. Macam saya tadi datang jam yang amat teruk. Tapi apa pun yang penting kita semua dah berjaya sampai ke sini untuk satu majlis ilmu untuk kita bersama mempelajarilah dalam sesi perkongsian hari ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Okay, so sedikit sebanyak untuk saya kenalkan diri saya. So nama diberi Ruslan Faizi bin Sini Ahmadin. Lahir di Kuala Lumpur, Hospital Besar Kuala Lumpur. Ada yang mana-mana lahir daripada Hospital Besar Kuala Lumpur ke? Ada Hospital Besar Johor. Hospital Besar Johor ni, hospital? Hospital PBUM. Oh, ada upgrade sikit lah. Ni? Hospital besar rumah saya. Okey. Ini tak ada kos langsung ya tu? Hospital Bentung. Hospital Bentung. Alhamdulillah. Semua hasil daripada kerajaan kita Malaysia lah Alhamdulillah. Mak saya begitu saya ingat lagi, kos saya dilahirkan hanya RM12. Alhamdulillah. Berbaloi modal pulangan tu. Okey, so sekarang saya berasal di Kuala Lumpur dan membesar juga di Kuala Lumpur di Wangsa Maju. Sekolah rendah SK Wangsa Jaya, sekolah menengah SK Section 2, sekolah menengah Section 2. So sekarang saya menetap di Kelang, Bandar Puteri Kelang. So ada sesiapa sini orang Kelang? Tak ada Okey. Pernah pergi? Pernah sampai? Alhamdulillah. Kelang Bandar Diraja. So dia kalau tak ada makam raja ni biasanya tak boleh duduk lah. So alhamdulillah. Okey, umur saya sekarang kalau ikut angka 39 dah. Tapi orang kata umur ni hanya sekadar satu angka. Jiwa saya makin hari makin sentiasa muda. Semoga dipermudahkanlah insya-Allah, mudah-mudahan ya. Okey, sedikit sebanyak latar belakang akademik saya lah Saya certified NLP trainer, NLP coach di bawah Akademi NLP Malaysia ANLPM dan juga sebagai seorang certified HRDF trainer. Dan saya dalam bidang ni lebih dah 10 tahun dah. Alhamdulillah kita dah banyak bantu banyak SME, banyak company-company small and intermediate punya business lah. So hari ini saya akan bersama dengan anda untuk satu tajuk yang agak menarik iaitu 4 pillar to success. Kalau kita translate dalam bahasa Melayu apa dia? 4 tiang untuk kejayaan. Kalau kita tengok kita Islam ni dia ada 5 rukun Islam, betul tak? Dia ada 5 rukun Islam. Kebanyakan kalau kita belajar ni dia tiang-tiang ni. Kenapa kita pilih tiang ni? Kita analogikan sebagai nak mendirikan satu bangunan. So kalau bangunan tu kalau nak berdirinya, kalau tanpa tiang tak mungkin dia akan berdiri. So kalau tiang tu tak kuat, mana mungkin bangunan itu akan kuat. So itulah analogi dia, 4 pillar to success. Okay, so sebelum kita masuk lebih dalam, saya nak kenal dengan peserta-peserta hari ni. Saya sangat teruja, sangat excited tengok semua wajah-wajah baru kan. So nak kenal, mana tahu mungkin orang kampung ke dan sebagainya, insyaAllah. So boleh kita mula dengan satu-satunya wakil peserta lelaki kita. So, kenalkan nama, asal mana, anything unique about yourself. So first, nama saya Subhan lah. Nama saya Subhan, saya berasal daripada saya dilahirkan di India macam tadi tuan cakap tadi RM12.50. Saya zero cost. Okey. So lahir dekat rumah. Lahir terus pulang modal lah. Tak ada modal. Okey. So saya menetap sekarang ni di Lawang. So harapan saya pada hari ini daripada program ni adalah saya nak tahulah macam mana strategi yang boleh saya rangka untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan saya lah. Sebab saya tengok topik dia sangat menarik lah. Pillar to success tu. Cuba share sikit background Cik Subhan. Belajar dulu dekat mana, so sekarang dah umur berapa tahun, dah berumah tangga ke, apa pekerjaan
Saya dulu belajar dekat Damansara lah. Okay, oh. SMK Bandar Utama. Kira budak bandar lah ni. Tak ada bandar juga. Walaupun lahir dia dekat India, tapi membesar betul-betul di center lah. Membesar, belajar semua dekat Sekolah Menengah Kuasa Bandar Utama. And then dah kahwin dah. Alhamdulillah. Masih satu isteri. Satu ada cadangan untuk 2, 3, 4. Belum ada cadangan tu. Sebab kita nak belajar 4 tiang. So mana tahu? Okay. So, ada lagi tanya. Okay, so itu je lah kot saya rasa. Okay. Bekerja sebagai tadi. Saya sebagai CEO dekat Success Revolution Academy. Oh, Alhamdulillah, hari ni peserta CEO hari ni. Teruja saya lagi. Okay, terima kasih untuk Tuan CEO kita. Okay. So boleh? Next. Oh, sini pula. Okay. Nama saya Syahira. Okay. Nak panggil apa? Panggil Shi je. Shi je Shi Soim. Okay. So, Soim tu nama suami ke? tak. Okay. Itu nama branding. Oh, nama branding. Nama Hebat. branding saya. Okay. Lepas tu saya asal sini je, Subang. Okay. Lepas tu saya kerja pekerja biasa saja. Bekerja biasa je? Macam mana bekerja Admin, biasa je? admin. Okay. Saya admin saja. So, apa lagi? So, harapan join course hari ni, Okay. saya nak ada input baru lah. Sebab dah lama tak belajar. Oh, dah lama tak belajar. Berapa lama dah? Last kali belajar bila? SPM ke? 10 tahun. 10 tahun? Degree lah. Dahsyat ni. Lama dah. So, cik ke puan ni? Puan. Puan, okay. So, suami kerja dekat mana? Suami kerja kat Afin Bank. Oh, Afin Bank. Dah ada anak dah? Dah. Nama? Dah. Nuri. Umur? Umur 9 bulan. 9 bulan. Kecil lagi Okay, kecil. Alhamdulillah. Okay, tu bukan untuk Cik Puan Syira. Okay, next. Daripada tadi dia senyum-senyum tengok saya. Saya pun tak tahu. Dia kenal saya ke apa ke? Assalamualaikum. Nama saya Nufara juga. Saya berasal dari Bentong Pahang. Dan saya bekerja sebagai graphic designer. Graphic designer. Okay. Jadi apa ya? Asal mana? Saya asal Pahang. Asal Pahang Pahang mana? Pahang kan besar kan? Bentong. Bentong. Apa special Bentong? Lemang Tok Ki. Saya ingat kan Halia Bentong. Okey. Bentong. Okey. So umur sekarang? Umur 32. Muda lagi, alhamdulillah. So apa harapan Cik Farah? Hari ni nak belajar benda baru. Benda baru. Dapat apply apa yang kita belajar dalam kerjanya. Okey. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Seronok saya melihat sesi pengenalan peserta masing-masing. Luar biasa. Okey. So, apa yang kita nak belajar hari ini? Sedikit sebanyak sebelum saya masuk learning outcome. Tentang 4 pillar to success. 4 pillar to success. Normally, setiap manusia ni, dia ada pegangan-pegangan yang kita pegang dalam kehidupan. Kepercayaan, orang kata something kepercayaan, ada yang kata values dan sebagainya. Somehow, ada certain tempat ataupun certain situasi, perkara itu membantu kita. Tapi kadang-kadang, di certain tempat ataupun di certain situasi, benda itu tidak membantu dah. Kan? Waktu tu mungkin yes dia berhasil, tapi sekarang mungkin dia tidak berhasil. Tapi malangnya kita masih pegang kepercayaan ke, values ke, ataupun boleh dikatakan sebagai tiang-tiang itu, masih kita pegang lagi. Menyebabkan kita memang nak berjaya, tapi mungkin ada yang stagnan ataupun mungkin ada yang sedang merosot tanpa dia sedar. Dan mungkin dia juga cuba pelbagai cara, tetapi daripada segi luaran. Kan dia belajar ilmu itu, dia buat try ini, dia buat itu, ini, tapi core dia, kepercayaan dia, value dia, tiang dia tu, dia tak check. Dia tak betulkan. Kan? Macam contoh analogi saya bagi tadi sebagai satu bangunan. Macam mana bangunan tu kalau kita tak kukuhkan tiang dia, bangunan tu nak kukuh. Kan kita memang ada impian,
kita nak bangunan tu makin tinggi sampai mencakar langit dan sebagainya. Tapi kalau tiang asas itu tak kuat, mana mungkin kita nak membina bangunan yang lebih tinggi. Sama juga dalam kehidupan kita. Yang daripada kecil kita belajar tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, di alam pekerjaan, kita nak cari yang lebih terbaik kan. Dulu mula gaji berapa, sekarang kita nak gaji yang lebih banyak, masa yang lebih banyak, rumah yang lebih besar, kereta yang lebih advance dan sebagainya. Tapi kepercayaan kita ataupun tiang kita masih sama. Kita tak repair ataupun kita tak check and balance balik. Adakah tiang-tiang yang kita pegang ini membantu ke ataupun dah reput ke dan sebagainya. So itulah sesi kita hari ini yang saya akan sharekan kepada you all semua tentang 4 pillar to success. 4 tiang kejayaan. So dalam sesi ini saya nak semua peserta reflect pada diri, check balik bila saya explain pillar 1, pillar 2, pillar 3, pillar 4, check balik. Okey ke selama ni? Macam mana aku dengan tiang nombor 1 ni? Adakah okey tak okey? Daripada angle mana yang aku kena repair, kena bantu supaya kita tahu apa tindakan yang kita nak ambil selepas ini. Selepas habis program ni, selepas you all keluar daripada dewan ni, you all dah ada tindakan apa yang you all nak buat. Bukan hanya sekadar you all dengar dan faham je konsep, tapi saya nak you all realise, reflect pada diri you all. Adakah benda ni membantu you ataupun tidak membantu you? Kalau tidak, apa yang you all kena buat dan sebagainya. Kalau sebelum ini banyak benda yang tak terjadi dalam kehidupan kita, dalam kerjaya ke, dalam kehidupan kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, mungkin dengan saudara mara kita, whatever lah, angle mana-mana pun, check balik dengan 4 pilar ni. Sama ada dia membantu ataupun tidak. Okay? So, sebelum saya pergi lebih dalam lagi, so saya nak anda tulis 3 kepercayaan yang anda pegang selama ini dalam kehidupan anda, yang anda rasa tak tahulah betul ke tak betul. Apa dia? 3 kepercayaan yang anda fikir, yang anda rasa, yang anda dah follow ni, anda rasa betul ke tak betul selama ni. Kadang-kadang kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Nak check dekat mana, kan? Nak tanya dengan siapa. Kadang-kadang kita tanya pun tempat yang salah, jawapan pun salah. Bila kita ambil jawapan yang salah dan kita betulkan dia, mungkin dia tak jadi seperti mana yang kita nak. But it's okay. This is a process. Kita belajar sama-sama. Paling awal saya rasa Cik Farah. Oh, boleh siap lagi ya? Okay. Okay. Sama ada kita rasa benda tu betul salah ataupun kita confuse benda ni betul ke salah. Kita tak rasa, tak pasti okey ke tak okey ni. Okey, contoh, ada orang kata kalau orang itu kalau ada seseorang ataupun hubungan kita kalau dia tak membantu, kita ketepikan je orang tu. Tak perlulah, ketepikan je dia. Tak payahlah nak tolong dia ke, ataupun dia nak tolong kita, tak payahlah. Betul ke tak betul ni? Kalau kata dalam kerja kan, kalau dalam bidang kerja, kalau tim-tim tak membantu, adakah kita keluar daripada jemaah tu, pergi cari jemaah baru, ataupun apa yang kita boleh buat? Mungkin hubungan kita dengan pencipta kita, bila dia tak bagi apa respon kita, adakah tak payahlah nak sembahyang lebih-lebih apa semua. Confuse, betul ke tak betul lah macam tu.
Tengok tuan CEO dia dah siap dah. Tu yang dia jadi tuan CEO tu. Laju, pantas, tangkas. Orang Pahang kita dah selesai ke? Come on, Farah, you can do it. Masih nak kenal lagi ke? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal mana nak cinta. Okay, dah semua? Selesai? Okay, kita ada 3 kan? Saya nak seorang cakap, bagi tahu satu je. Antara 3 tu, mana yang paling serius? Cuba kita share. Boleh? Memula dengan Cik Syifa? Kurus tu cantik. Kurus itu cantik. Sebenarnya definisi cantik tu banyak lah. Banyak. So ada orang Kepercayaan tu yang kadang dia memomokkan dan bagi satu pandangan negatif. kurus itu cantik Tuan CEO, apa pandangan Tuan CEO? Kurus itu cantik. It depends. It depends. Kurus yang macam mana? Kurus yang macam mana lah kan. Kita kalau terlampau kurus pun tak juga kan. Dia tak over, tak kurang. Dia balance. Balance. Suka ayat dia. Balance. Okay, good. Berikan tepukan untuk Cik Syifa. Okay. Yang paling orang yang paling jauh. Tak apa, Hidup ini keras. sebab dia jauh kan, dia tak sampai lagi. Tak apa, kita bagi dia peluang. Okay, Tuan CEO kita. Hidup ini keras. Hidup ini keras. Lebih keras lagi daripada meja. Hidup ini keras. So, Cik Syi. Saya sokong loh. Sokong Kenapa you sokong benda tu? Apa yang menyebabkan you percaya pada benda tu? Sebab setiap perjalanan kita pasti akan ada langgar tembok-tembok kesilapan ataupun benda yang kita tak boleh nak go for it. So keraslah sebab nak dapatkan benda tu susah. Itu definisi dia lah maksudnya. Saya tak tahu, tapi ada orang kata hidup ni keras sebab kau lembik. Kalau kau keras, hidup ni akan lembut daripada kau. So apa pandangan tentang yang tu pula? Perspektif orang tu lah. Tapi So mana yang benar? So dia tak ada betul, tak ada ni. Tak ada betul, tak ada salah. Tak Tapi ada kalau betul, tak ada ikutkan salah. dekat social media, semua kata hidup ni keras. So semua orang dah letakkan satu benchmark yang perkataan hidup ni keras tu as nak start perjalanan kehidupan dalam dunia ni, banyak rintangan dia lah. Pengaruh media sosial lah telah menjadi satu kepercayaan baru, betul? Betul. Menarik. Banyak tengok TikTok. Banyak tengok TikTok. Ya. Hidup ini keras. Kurus itu cantik. Okey, tepukan untuk Tuan CEO kita. Okey, next. Dia tak ada lah sebenarnya. Kalau kepercayaan kepada orang, maksudnya kita buat baik, kita harap orang tu pun buat baik. Macam tu. Pada orang lain yang buat baik. Padahal tak Tak semestinya kita akan dapat. Sebab benda tu terjadi kan, macam dia buat baik pun orang sama balas tak baik pun kita macam Balas tadi je. balas tadi. Tapi dah. So itu satu ketika dulu itu satu kepercayaan. Tapi bila you dah melalui benda tu, Bila dah banyak dengar macam agama. The nature dah. Cakap buat baik je lah, tak yang mengharapkan so nak buat baik, buat tak payah mengharapkan balasan. Okey. Wah, walaupun dia paling lambat tapi dia bagi yang paling padu. Okey, tepukan lagi sekali. Okey, ni rasanya dah sampai dah kot. belum. Lagi. Okey, tahu kita simpan dia. Kita simpan dia dekat tepi. Okey. So kita tadi dapat dengar kan, and beberapa sharing. So suatu ketika dulu mungkin dia benar, tapi sekarang dia dah tak benar.
Begitulah apa yang kita nak belajar ni tentang 4 pilar ni. Ini lebih skop yang lebih mendalam, yang lebih umum kepada semua orang. Saya nak anda check one by one lah. Okay? Belum lagi. Okay. So sebelum itu juga, sebelum tu, okay. Tadi ada saudari kita, dia beritahu dia tak cukup kenal lagi peserta kita hari ni. So sebab kita kenal macam tu je kan, sekarang saya nak anda kenal dengan pasangan-pasangan anda, pergi jumpa, kenal. Saya nak anda share satu keunikan anda yang anda rasa tak ada dekat orang lain. Satu keunikan yang special about you. Apa benda tu? Sebab kita ni takkan menghargai orang tu kalau kita tak tahu nilai dia. So bila kita tahu nilai dia, kita akan mula menghargai seseorang itu. So saya nak anda pergi share apa satu keunikan anda yang you rasa tak ada dekat orang lain lah. Okay, itu satu. Dan nombor 2, saya nak anda beritahu kebenaran tentang diri anda, 2, dan 1 benda yang tipu. 2 benda yang betul, 1 benda yang tipu. Selepas you dah beritahu keunikan tu, so you akan beritahu 3 benda pada kawan kita tu, 2 benda yang betul, 1 benda yang tipu. Dan kawan kita tu kena teka, mana yang betul, mana yang ditipu tu. Okay? Faham? Kita akan betul, satu tipu. Yes, 2 betul, 1 benda yang salah tentang kita, 2 benda yang benar tentang kita. Satu, first, unique. Kita tak kenal diri sendiri. Tengok dia dah mula mengaku dah. Kadang-kadang kita analyse, kita menilai, kita nak komen orang lain, betul? Kadang-kadang kita tak reflect, apa diri aku suka, apa yang aku ni unik dan sebagainya. So bukan hanya ice breaking kali ini bukan saja nak mengenal orang sebelah kita, tapi kita juga nak mengenal diri kita sendiri. So boleh saya akan bagi 5 minit saja daripada sekarang. Yang penting kita nampak suci. Tulis dululah, nak tulis pun boleh. Satu benda yang paling unik. Then 3 perkara, 2 benar, 1 salah. Apa dia? Nanti dia orang akan teka kita yang mana betul. Yes, lepas you dah beritahu 3 perkara tu, dia kena teka. Mana yang benar, mana yang salah. Boleh saya cakap saya ni tak takut harimau kan. Saya ni makan pedas. Saya ni boleh menyanyi, suara sedap, macam tu. So mana benar, mana salah? Macam ada yang menarik ni. Unik betul. Betul, saya setuju. Saya tak boleh. Kau memang hebat lah, Syih. Apa share Syih? Tak payahlah baca dulu. Oh, belum tulis lagi. Kalau tengok drama dengan Faiz kan, dia mesti tak nak tengok dah. Sebab apa? Satu hari tu aku boleh habis selesai episod 1 sampai episod 16. Seorang dalam masa beberapa jam. Dia macam 12 jam straight tengok tu je. Ada rehat pergi toilet, solat semua tu ada lah. Tapi kita boleh tengok yang tu je. Yang kita lain memang takkan buat. So itu keunikan saya lah. Yang saya rasa wow. Amazing dengan dia. Amazing. Ya. So, saya percaya lepas ni Cik Syifa boleh live. Ya, Cik Puan Syih boleh live 12 jam tak berhenti. 12 jam. Oh, susah nak cari keunikan diri sendiri Tak ada. Mana mungkin kalau kita ni tak unik, Allah hadirkan kita dalam muka bumi ni. Tapi janganlah tulis uniknya cap jari saya.
Kornea mata saya. So keunikan satu, lepas tu 3 perkara. 2 perkara benar, 1 perkara yang salah. Banyak sangat special. Tak tahu nak Dahsyatnya memang. Oh, select. banyak sangat tu maksudnya. Percaya ke tak percaya? Pula tak tahu nak menipu, tak pandai menipu. Dua minit lagi. Panjang tu. Dah ada sini. Yang hari ini surat-surat. Okey, lagi seminit. Okey. Dah selesai. So, saya nak anda jumpa. Setiap peserta share. Satu peserta kita bagi 2 minit saja. Jangan lama sangat. Boleh bergerak sekarang. Yes. Share je apa unik saya. Cerita 3 tentang diri saya dan biar dia teka. Macam betul juga. Masih ragu-ragu? Apa? Awal nak checking. First, saya dekat India. Saya ada diploma. Okey. Saya membesar di Damansara. Okey. Nombor 2. Yang salah. Satu yang 3 betul. Betul. Okey. Awal juga. Saya special saya kalau saya suka sesuatu saya akan buat betul sampai jadi lah. Okey. Kalau contoh kalau saya pernah makan satu masakan contohnya udang masak lemak ke, saya akan cuba juga nak buat macam sedap macam tu. Contohlah tu contoh. Okey. Kalau tentang saya suka gini Tom Yam. Yang kedua, saya pernah jatuh diri. Yang ketiga, saya pernah juara mewarna peringkat pada terap zaman sekolah tadi. Satu biji. Kau dah tahu dong apa ni? Tak baca tu. Ibu sangat ke? Pusing? Nampak sangat. Okey, boleh tukar. Ada time tukar. Boleh tukar dengan dia orang ni. Janganlah bagi senang sangat. Cuba satu benda yang dia kena fikir.
sembang kali ni. Betul lah. Betul. Betul. Ha. Kena pusing ke? Ha. Okay, Farah cepat. Okay, Syed. Cepat, Farah, sini. Okey. Farah dengan Farah. Boleh ke? Oh, Okay, Syed. Farah dulu. Special Syed. Oh, yo. Saya seorang setia. Apa dia? Saya seorang yang setia. Okey. Jadi, Jangan dengar. yang setia. Tengoklah. Apa yang bukan punya salah ni? Saya beritahu. Tengok analysis atas bawah depan belakang. So, a lot of angle kita tengok. Yang kedua, multitask. Yang ketiga, saya tengok K-drama straight. Oh, yang betul. Okay. Okay, alright. Itu mana yang salah. Nombor dua. Satu kecil. Sushi bagi tahu tu dia tinggal teka. Syed kita. Pertama, seorang yang infinite tinggi. Betul. Seorang yang Okey, sekarang kod seban pula. Ha. laki person. Salah. Okay. Special tentang sebab Pak akan buat yang tiga perkara ni. Yang pertama, short skill dia tahu ya. Yang kedua, short pernah lemah. Yang ketiga, saya ada diploma. Yang ketiga, short pernah juara. Moral peringkat tak ya, bila zaman kecil. Yang mana betul, yang mana salah? Nombor satu betul, nombor dua betul. Salah. Nombor tiga betul, nombor dua Nombor salah. tiga, Okey, salah. Betul tak? saya ada diploma. Tadi kan dia dah cakap dia lain kat India. Oh, ya ke? Okey. Saya dengan Cik tak payah. Okey, dua-dua je. Okey. Saya orang yang setia. Awak terlalu setia. Sampai awak kecewa yang bercinta kali pertama tu, sampai hari ni awak masih setia. Okey, tepukan untuk semua. Ha, alhamdulillah. So saya percaya bukan saja kita kenal kawan-kawan kita juga ada masa, ada ruang untuk reflect, kita kenal diri kita kan. Tadi Coach Suban, apa unit Coach Suban tadi? 14 minit. Perform last minute Tadi pun jumpa time last minute juga Apa dia? Unit tu. Dekat Farah, saya dah tukar. Oh, dengan Farah, dengan si lain. Dengan si apa? Dengan sifat apa? Nampak obvious kan tadi dekat dia tu kan. Ah. Dia membesar di Nama Sarah. So, saya tukar dekat dia. Saya Johan Nolah 3. Dekat sekolah. Okay. So, okay. So, apa learning outcome kita pada hari ini Okay, yang pertama, identify dan explain lah. Participant will be able to identify and explain key principles such as repo, sensory awareness, outcome thinking dan flexibility in various communication and context. So, peserta akan mampu untuk identify dan menerangkan kunci-kunci prinsip tentang repo, sensory awareness, outcome thinking dan flexibility. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, apply. Participant will be able to apply technique of repo, sensory awareness, outcome thinking dan in practical activity and adapt to situation change with flexibility. Bermakna peserta mampu untuk aplikasikan teknik-teknik berkenaan repo, sensory awareness, outcome thinking dan sensory lah, flexibility. Okay. Dan nombor 3, analyze. Participant will be able to analyze communication. Mampu analyze tentang komunikasi, action scenario to identify effective factor such as repo, outcome oriented thinking and the need for flexibility. Dan yang nombor 4, adapt. Participant will be able to adapt communication, approach and action based on changing situation using sensory awareness and flexibility to ensure effectiveness. Okay, participant, peserta mampu untuk adapt
untuk adapt dalam bahasa Melayu, resap, adaptasi. Kalau bahasa kamus adaptasi lah kan, dan komunikasi untuk approach. Dia lah dalam communication, cara dia approach apa semua. Maksudnya kalau dia duduk dekat tempat yang maksud kata profesional, dia mampu blend dengan golongan fractional. Macam sesumpah, betul. Bertukar-tukar. Mingle. Bahasa orang muda lah, mingle around. So kalau dia jumpa orang-orang tua makcik-makcik, dia tahu macam mana, mungkin membawang ke dan sebagainya kan. Jumpa Pak Imam, Pak Ustaz, oh dia Assalamualaikum, terus jadi bahasa Arab-Arab sikit. Halal haram semua. So itulah 4 learning outcome kita pada hari ini. Okay, saya ulang balik. Yang pertama adalah untuk kita identify, mengenal dan explain, menerangkan tentang key principle, tentang repo, sensory awareness, outcome thinking dan flexibility. Dan nombor 2, mampu apply, mampu gunakan teknik-teknik yang kita belajar tadi tu dalam practical dan juga any situation. Dan nombor 3, mampu juga analyse komunikasi yang berlaku dan macam mana dia nak jadikan komunikasi itu lebih efektif. Okay. Dan nombor 4, dia boleh adapt dengan mana-mana individu ataupun mana-mana grup dengan komunikasi yang berkesan lah. Okay. So itu 4 learning outcome kita.